Presiden Donald Trump mengumumkan akan memberi lanjutan tempoh selama 75 hari kepada syarikat China ByteDance untuk menjual TikTok atau berdepan dengan risiko diharamkan di negara itu. Trump membuat pengumuman tersebut melalui platform Truth Social miliknya pada Jumaat serta mengatakan lanjutan itu diperlukan ekoran prosedur yang kompleks. Dalam pada itu, ByteDance menerusi sebuah kenyataan media pada Sabtu memaklumkan rundingan dengan Amerika Syarikat mengenai masa depan TikTok masih lagi dalam perbincangan. Katanya setakat ini kedua-dua pihak masih belum mencapai sebarang persetujuan ekoran percanggahan pendapat dalam pelbagai perkara. ByteDance juga menegaskan sebarang perjanjian mesti melalui proses semakan mengikut undang-undang China. Trump sudah lama menyuarakan cadangannya untuk mengharamkan aplikasi TikTok di Amerika Syarikat. Beliau menandatangani satu perintah eksekutif untuk melaksanakan pengharaman tersebut semasa beliau memegang tampuk kepimpinan pada tahun 2020. Namun perintah itu tidak dikuatkuasakan akibat cabaran perundangan. Namun begitu, usul itu sekali lagi disuarakan semula oleh bekas Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2024, Joe Biden, apabila beliau menandatangani sebuah rang undang-undang yang membenarkan ByteDance untuk beroperasi selama 270 hari sebelum menjual aplikasi tersebut. Sekiranya gagal, undang-undang itu akan memaksa pengendali aplikasi seperti Apple dan Google untuk membuang TikTok daripada platform mereka bermula 19 Januari 2025. Namun selepas kembali memegang jawatan Presiden pada 20 Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi menangguhkan pengharaman TikTok selama 75 hari bagi memberi ruang kepada pentadbirannya untuk menentukan tindakan yang sesuai terhadap TikTok. Tempoh lanjutan itu dijadualkan tamat pada 5 April.